Contohnya ada kes kecurian, betul orang jumpa dengan tukang tilik. Lepas tu tukang tilik tu bagi tahu ada kawan dia yang curi tu. Jadi dua benda lah, tukang tilik yang akan datang, tukang tilik yang telah berlaku. Apa contoh tukang tilik yang telah berlaku ni? Tukang tilik yang telah berlaku ni contohnya kita ada hilang barang. Kita tak ingat barang tu kat mana. Kita letak kat mana kita tak ingat. Jadi kita minta tukang tilik tu tolong carikan, tolong tilikkan kat mana barang tu ataupun kat mana kita letak tu. Jadi benda tu dah lepas lah. Masa kita letak tu mungkin tukang tilik tu tak ada lah dekat tempat yang kita letak tu, tapi dia boleh tolong tilikkan untuk tengoklah kat mana barangnya. Itu contohlah mencari barang hilang. Banyaklah benda-benda mencari barang hilang ni yang menyebabkan pergaduhan, menyebabkan permusuhan, bahkan ada menyebabkan kematian. Contoh dalam sejarah negara kita ni, contohnya ada kes kecurian, betul orang jumpa dengan tukang tilik. Lepas tu tukang tilik tu bagi tahu ada kawan dia yang curi. Jadi mereka pun pergilah kepada kawan dia ni dan mereka memukul kawan dia ni sampailah kawan dia tak mengaku sampailah kawan dia tu meninggal dunia. Jadi itu contohlah. Itu contoh macam mana tukang tilik ni dia memberitahu satu benda dan menyebabkan disebabkan oleh pemberitahuan dia tu ada kematian. Cuma apa sebab berlaku benda ni?